Pernahkah anda terfikir mengapa sesetengah orang seolah-olah menjalani kehidupan yang penuh dengan keajaiban, di mana peluang sentiasa datang kepada mereka, manakala yang lain sentiasa bergelut, terperangkap dalam kitaran masalah yang sama? Adakah ia nasib? Adakah ia takdir? Atau adakah terdapat satu prinsip fundamental tentang realiti yang tidak difahami oleh kebanyakan orang? Ramai di antara kita hidup dengan kepercayaan bahawa kita adalah mangsa kepada keadaan. Kita percaya bahawa dunia luar, ekonomi, politik, pendapat orang lain, masa lalu kita menentukan kebahagiaan dan kejayaan kita. Kita menunggu dunia berubah dahulu, barulah kita akan berasa gembira, selamat atau berjaya. Namun, bagaimana jika saya bagi tahu anda bahawa model realiti ini bukan sahaja salah, tetapi ia adalah punca utama mengapa anda terus-menerus mengalami perkara yang tidak anda inginkan? Bagaimana jika kuasa untuk mengubah realiti luaran anda tidak terletak di luar sana, tetapi di dalam diri anda? Kebenaran yang hanya difahami oleh segelintir orang, yang saya panggil golongan 1%, bukanlah mereka lebih bijak atau lebih bernasib baik. Sebaliknya, mereka memahami satu undang-undang alam semesta yang paling asas. Dunia luaran anda adalah cerminan langsung dunia dalaman anda. Apa yang anda lihat di sekeliling anda bukanlah sesuatu yang berlaku kepada anda. Ia adalah sesuatu yang bertindak balas kepada anda. Ia adalah gema yang tepat bagi tenaga, frekuensi dan getaran yang anda pancarkan setiap saat, sama ada anda sedar atau tidak. Inilah penyelesaiannya, kebenaran yang radikal tetapi membebaskan. Anda boleh membentuk realiti anda secara sedar dengan mengubah keadaan dalaman anda. Ini bukan pemikiran positif atau angan-angan kosong. Ini adalah fizik. Sains kuantum telah menunjukkan kepada kita bahawa pada tahap yang paling asas, segala-galanya adalah tenaga. Kerusi yang anda duduki, udara yang anda sedut, dan fikiran serta emosi anda, semuanya adalah tenaga yang bergetar pada frekuensi yang berbeza. Fikiran anda tentang kekurangan dan ketakutan mempunyai frekuensi yang berbeza daripada fikiran tentang kelimpahan dan kasih sayang. Keadaan dalaman anda yang merupakan gabungan fokus keadaan emosi dan kepercayaan teras anda adalah siaran tenaga yang berterusan ke medan kuantum, ke alam semesta. Alam semesta tidak menilai siaran anda. Ia tidak peduli sama ada siaran itu baik atau buruk, positif atau negatif. Ia hanya menerima frekuensi anda dan seperti cermin yang sempurna, memantulkan kembali keadaan, orang dan peristiwa yang sepadan dengan getaran itu. Inilah sebabnya mengapa apabila anda berasa tertekan, lebih banyak perkara yang mengecewakan seolah-olah berlaku. Dan inilah sebabnya apabila anda berada dalam keadaan gembira dan bersyukur, keajaiban seolah-olah muncul entah dari mana. Ia bukan kebetulan, ia adalah undang-undang. Ia adalah resonance. Anda tidak menarik apa yang anda mahu. Anda menarik apa yang anda jadi. Ramai yang mendengar konsep ini dan cuba menggunakannya secara intelektual. Mereka cuba berfikir secara positif, mengulang afirmasi, tetapi kehidupan mereka tidak berubah. Mengapa? Kerana perubahan sebenar tidak berlaku di peringkat akal fikiran. Ia berlaku di peringkat penjelmaan ataupun embodiment. Memahami sesuatu secara intelek adalah seperti membaca manual tentang cara berenang. Anda boleh menghafal setiap teknik, tetapi sehingga anda benar-benar masuk ke dalam air dan merasai bagaimana badan anda bergerak, anda tidak akan pernah belajar berenang. Transformasi sejati memerlukan anda untuk merasai dan hidup dari frekuensi baharu itu pada masa sekarang. Di sinilah peranan minda separa sedar menjadi sangat penting. Neuroscience memberitahu kita bahawa 95% daripada tingkah laku harian kita, tindakan, tabiat dan reaksi emosi kita dikawal oleh minda separa sedar.
Minda ini adalah repositori memori emosi masa lalu anda. Jika anda telah menghabiskan bertahun-tahun berasa tidak layak atau bimbang tentang wang, minda separa sedar anda telah diprogramkan untuk frekuensi itu. Ia telah menjadi identiti anda. Oleh itu, hanya berfikir saya kaya selama 5 minit tidak akan mengubah program yang telah berjalan selama berdekad-dekad. Anda perlu mengajar semula badan anda secara emosi. Anda perlu merasakan kelimpahan di dalam sel-sel anda, bukan hanya di dalam kepala anda. Perubahan sebenar berlaku apabila anda beralih daripada berfikir kepada menjadi. Bagaimana anda melakukannya? Anda perlu berhenti cuba mencipta realiti baharu anda dari awal. Sebaliknya, fahami bahawa realiti yang anda inginkan itu sudah wujud sebagai satu dimensi kemungkinan dalam medan kuantum. Fikirkan ia seperti stesen radio. Semua stesen jazz, rock, pop, klasik bersiaran serentak pada masa ini. Anda tidak perlu mencipta stesen jazz. Anda hanya perlu menukar frekuensi radio anda untuk menalanya. Begitu juga versi diri anda yang sihat, kaya dan bahagia sudah wujud sebagai satu potensi getaran. Tugas anda bukanlah untuk menciptanya, tetapi untuk menala penerima anda, iaitu keadaan dalaman anda ke frekuensi realiti itu. Sains kuantum menyokong ini melalui kesan pemerhati ataupun observer effect yang ditunjukkan dalam eksperimen WE celah double slit eksperimen yang terkenal. Eksperimen ini membuktikan bahawa zarah subatom wujud dalam keadaan gelombang kemungkinan sehingga ia diperhatikan. Kesedaran pemerhatilah yang menyebabkan kemungkinan itu runtuh menjadi satu realiti fizikal. Kesedaran anda adalah alat penala. Jadi, bagaimana anda menala? Anda melakukannya dengan beroperasi secara konsisten dari kesedaran orang yang sudah pun menghuni realiti itu. Tanya diri anda, bagaimanakah versi diri saya yang berjaya itu berfikir? Bagaimana perasaannya? Bagaimanakah dia berjalan, bercakap dan membuat keputusan? Kemudian, mula jelmakan keadaan itu sekarang, tanpa menunggu bukti luaran. Tutup mata anda dan rasakan sensasi fizikal kejayaan itu dalam badan anda. Rasakan kelegaan, kegembiraan dan kesyukuran seolah-olah ia sudah menjadi milik anda. Inilah amalan penjelmaan. Ini membawa kita kepada salah satu kesilapan paling besar yang dilakukan orang. Menunggu dunia luar berubah sebelum mereka membenarkan diri mereka untuk berubah secara dalaman. Mereka berkata, apabila saya mendapat pekerjaan itu, barulah saya akan berasa yakin. Apabila saya mempunyai lebih banyak wang, barulah saya akan berasa selamat. Ini adalah model realiti yang terbalik. Keadaan luaran adalah hasil daripada keadaan dalaman anda, bukan sebaliknya. Anda tidak boleh menala ke stesen radio 98.9 FM dan mengharapkan untuk mendengar muzik dari 102.5 FM. Anda mesti menala ke frekuensi yang betul terlebih dahulu. Dan kemudian realiti yang sepadan akan muncul. Di sinilah perbezaan antara niat dan keterikatan attachment menjadi kritikal. Pencipta yang berkesan berpunca daripada niat yang jelas digandingkan dengan kepercayaan. Apabila anda menetapkan niat untuk sesuatu dan kemudian melepaskannya dengan penuh kepercayaan bahawa ia sedang dalam perjalanan, anda memancarkan frekuensi keutuhan dan kelimpahan. Anda memberitahu alam semesta, saya sudah lengkap dan ini adalah apa yang saya pilih untuk alami. Sebaliknya, keterikatan yang berasaskan ketakutan memancarkan frekuensi kekurangan. Apabila anda sentiasa bimbang, meragui dan terdesak untuk mendapatkan sesuatu, anda sebenarnya menjerit kepada alam semesta. Saya tidak memilikinya. Saya perlukannya untuk berasa lengkap. Alam semesta sebagai cermin yang sempurna hanya akan memantulkan kembali lebih banyak kekurangan kepada anda. Sains epigenetik juga mengesahkan ini. Epigenetik menunjukkan bahawa persekitaran kita boleh mengubah cara
jin kita diekspresikan? Dan apakah persekitaran sel-sel kita? Ia adalah keadaan dalaman kita, kimia yang dihasilkan oleh emosi dan pemikiran kita. Emosi seperti ketakutan dan tekanan menghasilkan hormon yang boleh membawa kepada penyakit. Manakala emosi seperti kegembiraan dan kasih sayang menghasilkan kimia yang menyokong kesihatan dan kesejahteraan. Keadaan dalaman anda secara literal membentuk semula biologi dan realiti anda dari dalam keluar. Jadi, bagaimanakah kita mengintegrasikan ini dalam kehidupan seharian, terutamanya apabila kita berhadapan dengan masa lalu yang menyakitkan atau rintangan dalaman? Pertama, fahami bahawa makna yang anda berikan kepada peristiwa masa lalu boleh diubah. Masa lalu tidak wujud kecuali sebagai cerita dalam fikiran anda. Dengan membingkai semula pengalaman yang sukar untuk mengekstrak kebijaksanaan daripadanya, anda boleh melarutkan cerita yang membataskan. Daripada melihat diri anda sebagai mangsa, anda boleh melihat diri anda sebagai seorang yang terselamat yang menjadi lebih kuat dan lebih bijak. Ini bukan tentang menafikan kesakitan. Ia adalah tentang mengalkemiakannya. Ia adalah tentang mengubah pelumbum penderitaan menjadi emas kesedaran. Kedua, rintangan dalaman seperti ketakutan, keraguan atau penangguhan tidak seharusnya dilawan. Melawan rintangan hanya akan menguatkannya. Sebaliknya, layan ia sebagai maklumat. Rintangan anda adalah utusan yang mendedahkan corak lama yang perlu diintegrasikan. Apabila anda merasakan rintangan, berhenti. Ambil nafas dalam-dalam dan tanya dengan rasa ingin tahu, apakah yang cuba diberitahu oleh perasaan ini kepada saya? Kepercayaan teras apakah yang dicabarnya? Dengan mendekati rintangan anda dengan belas kasihan dan bukannya paksaan, anda membenarkan tenaga yang terperangkap itu dilepaskan, membersihkan laluan untuk frekuensi baru anda. Sebagai langkah yang boleh diambil, saya menjemput anda untuk melakukan ini. Setiap kali anda merasakan sebarang bentuk rintangan dalaman hari ini, sama ada kebimbangan, keraguan atau kemarahan, berhentilah seketika. Letakkan tangan di hati anda dan tanya, apakah mesej untuk saya di sini? Dengarkan jawapannya tanpa penghakiman. Anda akan terkejut dengan kebijaksanaan yang muncul dari dalam diri anda. Salah satu cabaran terbesar dalam perjalanan ini ialah mengekalkan keadaan dalaman yang baru apabila dunia 3D anda masih belum berubah. Akan ada jurang masa. Realiti anda tidak akan berubah dalam sekelip mata. Dalam tempoh ini, deria anda akan cuba meyakinkan anda bahawa tiada apa yang berhasil. Anda akan melihat akaun bank yang sama, masalah kesihatan yang sama, atau hubungan yang sama. Di sinilah kebanyakan orang berputus asa. Mereka kembali kepada frekuensi lama mereka kerana ia terasa lebih biasa. Tetapi inilah ujian sebenar. Bolehkah anda mengekalkan perasaan kelimpahan walaupun akaun bank anda mengatakan sebaliknya? Bolehkah anda mengekalkan perasaan sihat walaupun badan anda masih menunjukkan simptom? Inilah yang dimaksudkan dengan iman dalam ajaran rohani kuno. Iman bukanlah kepercayaan buta. Ia adalah satu keadaan menjadi. Ia adalah kesetiaan kepada realiti yang tidak kelihatan walaupun terdapat percanggahan daripada deria anda. Prinsip resonans dalam mekanik kuantum menjelaskan mengapa ini sangat berkuasa. Apabila anda secara konsisten mengekalkan frekuensi tertentu, anda mula menarik segala-gala dalam alam semesta yang bergetar pada frekuensi yang sama. Semakin lama dan lebih koheren anda memegang getaran itu, semakin kuat tarikan magnetiknya. Alam semesta tidak mempunyai pilihan selain menyusun semula dirinya untuk memadankan siaran dominan anda. Keraguan dan ketidaksabaran adalah statik yang mengganggu isyarat anda. Kepercayaan dan kesabaran menguatkannya. Oleh itu, wujudkan amalan harian untuk menstabilkan keadaan anda.
Luangkan masa setiap pagi untuk merasakan realiti yang anda inginkan. Sepanjang hari, periksa keadaan dalaman anda. Jika anda mendapati diri anda telah tergelincir kembali ke corak lama, jangan hukum diri anda. Hanya dengan lembut, arahkan semula fokus dan perasaan anda kembali ke tempat yang anda inginkan. Kesimpulannya, mesej teras yang saya ingin anda bawa pulang hari ini adalah ini. Anda bukanlah pemerhati pasif dalam realiti anda. Anda adalah sumbernya. Kuasa anda tidak terletak pada usaha untuk mengawal dunia luar. Kuasa sebenar anda terletak pada penguasaan dunia dalaman anda. Keadaan dalaman anda, gabungan koheren antara fikiran, emosi dan sensasi badan anda adalah siaran berterusan anda kepada alam semesta. Apabila anda menyelaraskan fikiran anda dengan kemungkinan, emosi anda dengan kesyukuran dan badan anda dengan perasaan bahawa keinginan anda sudah menjadi kenyataan, anda menjadi isyarat yang kuat dan jelas. Realiti tidak mempunyai pilihan selain menyusun semula dirinya untuk mencerminkan kebenaran dalaman baharu anda. Titik kuasa anda yang sebenar sentiasa berada pada masa sekarang. Masa lalu adalah ingatan, masa depan adalah imajinasi. Penciptaan hanya berlaku sekarang. Dengan memilih keadaan dalaman anda pada saat ini, anda sedang menanam benih untuk realiti masa depan anda. Oleh itu, saya menyeru anda untuk berhenti menjadi mangsa keadaan dan mula menjadi pencipta sedar kehidupan anda. Ia bermula dengan satu keputusan untuk memilih keadaan dalaman anda dengan sengaja, tanpa mengira apa yang berlaku di luar. Amalkan penjelmaan dengan merasakan sensasi fizikal realiti yang anda inginkan seolah-olah ia sudah benar. Alkemikan masa lalu anda dengan mencari pengajaran dalam pengalaman yang menyakitkan. Dan dekati rintangan dalaman dengan rasa ingin tahu dan bukannya paksaan. Inilah jalan untuk mencapai koheren dalaman dan hidup dari tempat kesedaran masa kini, yang merupakan satu-satunya titik kuasa kreatif yang sebenar. Sebagai langkah pertama anda, saya menjemput anda untuk berkongsi di ruangan komen di bawah. Apakah satu keadaan dalaman yang anda komited untuk jelmakan mulai hari ini? Adakah ia keyakinan, keamanan atau kelimpahan? Dengan mengisytiharkannya, anda mengambil langkah pertama untuk menjadikannya realiti anda.